Hari ini, banyak negara telah mengumumkan mereka akan membeli minyak daripada Rusia. Tengoklah keadaan kami. Iran memiliki senjata moden. Negara kami hancur. Untuk pengetahuan tuan-tuan, hari ini Yahudi melaksanakan hari Passover. Tarikhnya 1 hingga 9 April. Okey, Passover ni adalah salah satu daripada 6 perayaan besar bagi orang-orang Yahudi. Hari ini adalah serangan yang satu lagi berjaya. Kalau tuan-tuan lihat, serangan waktu siang hari ini Iran lancarkan. 2 mesal dia jatuh di Tel Aviv. Manakala beberapa mesal yang ditembak oleh Hezbollah juga jatuh dalam kawasan Israel. Menjadikan ini adalah kebocoran yang ke-13 atau 14. Di mana ruang udara Israel bocor dan menghasilkan kerosakan yang teruk. Kerana Israel sejak kebelakangan ni mula cuba mendapat simpati dunia. Dulu awal dia nak tunjuk dia kuat. Dia tak benarkan video negara dia musnah. Sekarang tiap-tiap hari kena bom Israel, dia tayang banyak-banyak. Dan dia gambarkan anak dia mati, dia gambarkan remaja dia mati, semua mati. Seolah-olah dia bunuh di Iran yang mati kambing. Seolah-olah dia bom Lebanon 1,200 yang mati itu kucing. Berarti Israel mula menyiarkan gambar kemusnahan yang ada dalam negara dia. Dalam naratif mengatakan dia perlu berperang kerana dia sedang musnah. Dalam naratif perang mengatakan kalau dia biarkan, Iran akan musnahkan negara dia lebih teruk seperti mana yang dia kena sekarang. Dia susun naratif untuk mendapatkan gambaran pada dunia. Tengoklah keadaan kami. Iran memiliki senjata moden. Negara kami hancur. Hari ini, banyak negara telah mengumumkan mereka akan membeli minyak daripada Rusia. Walaupun sebelum ini banyak negara menyokong Amerika apabila Amerika mengenakan sekatan ke atas Rusia bersama dengan NATO, bersama dengan Kesatuan Eropah kerana tindakan agresif Rusia ke atas Ukraine. Dalam perang yang dia mulakan. Maka kita dapat faham bahawa satu keuntungan besar yang dialami oleh masyarakat dunia adalah kerana media Amerika dan media Israel masih lagi digolongi oleh, masih boleh dinaungi oleh generasi baby boomer, orang tua. Yang mereka rasa berita-berita sedemikian rupa, pencatur-pencatur Yahudi yang berada di Amerika dan berada di Israel, percaya bahawa doktrin yang digunakan dalam perang Korea Utara 1950-52, doktrin yang digunakan dalam perang Vietnam 1955-1975, doktrin yang digunakan dalam perang Afghanistan 2001, doktrin yang digunakan dalam perang menyerang Iraq 2003, dia ingat masih laku. Dia lupa bahawa munculnya generasi baru Y dan Z ni, generasi Y dan Z yang lebih cerdik, yang menyusun naratif mereka sendiri di media sosial, telah menjadikan perang naratif yang diatur oleh Amerika dan Israel dijenakakan, bukan oleh kita, oleh masyarakat antarabangsa. Kamu mulakan perang, kemudian kamu mengatakan kamu mangsa. Kamu membunuh orang lain dengan angka yang kamu tak laporkan. Kamu sedihkan dunia dengan mengatakan hari ini ada kanak-kanak perempuan 13 tahun dan ada remaja lelaki 14 tahun antara yang cedera. Kita tak bersifat zalim, tuan-tuan. Tapi saya gambarkan kepada tuan-tuan, inilah kekuatan media sosial. Apabila muncul di seluruh dunia pelobi-pelobi masyarakat awam ataupun sebagai the civil voice, dia telah menjadikan media konvensional yang dilabur oleh Israel dan juga Amerika Syarikat dengan berbilion-bilion kos dia tidak akan memenangkan naratif mereka. Kalau dulu mereka membangun rakyat dan kemudian rakyat meminta kerajaan mereka menyokong Amerika. Tapi hari ini rakyat bersetuju bahawa Britain tak ambil perang pun rakyat dia sokong, Perancis tak menyokong perang, Itali tak menyertai perang, Jerman tak menyertai perang, Eropah tak menyertai perang. Rakyat Eropah yang menguasai media sosial menganggap kerajaan mereka melakukan perkara yang betul. Kerajaan mereka patut fokus menyelesaikan krisis ekonomi dan juga kenaikan harga barang kesan daripada perang ini. Media-media barat tidak menyerang Iran, melaporkannya sebagai kesan ekonomi. Berarti semua orang mula mengalami apa yang kita sebut sebagai naratif ekonomi dengan tidak lagi meminjam semua agensi berita yang dibekalkan oleh pembekal berita besar yang dipanggilkan sebagai the Israel di Amerika ni, apa dipanggil sebagai the Jews narrative ni, yang digerakkan di bawah American media. The Jews narrative yang bersembunyi di belakang American media, kononnya orang melanggan media Amerika yang naratifnya disusun oleh Jew. Tapi hari ini, the civil society narrative yang ada di media sosial telah membentuk pola pemikiran dunia. Kerajaan-kerajaan di Eropah yang tak membantu Amerika mendapat populariti kerana mereka dianggap membuat keputusan yang benar. Rakyat Amerika yang tak lagi boleh dipacu, yang tak lagi boleh dikawal oleh media-media domestik mereka yang dulunya meniupkan kabar mereka menang dalam perang Vietnam,
Mereka menyerang Iran kerana ada senjata kimia. Mereka membunuh Saddam kerana Saddam membunuh orang-orang Kurdis. Mereka menjatuhkan Saddam kerana dia seorang perasuah. Mereka bom Libya kerana Muammar Gaddafi mengumpulkan harta di Libya untuk kekayaan keluarganya. Mereka dedahkan kerusi emas milik anak perempuan Muammar Gaddafi. Mereka dedahkan Muammar Gaddafi memiliki skuad komando 70 wanita cantik yang dijadikan sebagai perempuan simpanan. Hanya semata-mata untuk mengatakan hapuskanlah seorang lelaki yang jahat. Jahat di mata dunia sebagai manusiawi, jahat di mata orang Islam kerana akhlaknya. Tapi naratif ini tidak diterima oleh orang yang lebih bijak, oleh generasi yang ada di media sosial, di mana sebelum apa yang dipanggil sebagai the doctrine narrative digerakkan oleh media pro agenda Amerika atau Israel, masyarakat awam di dunia hari ini telah memiliki apa yang dipanggil sebagai the public narrative, the civil society narrative. Inilah kemenangan besar ataupun sivilisasi besar yang telah kita capai. Saya ucapkan terima kasih pada semua tuan-tuan yang share, tuan-tuan yang sentiasa menaikkan, tuan-tuan yang sentiasa berkongsi berita-berita yang bolehkan kita memiliki apa yang dipanggil sebagai naratif publik, naratif awam untuk meningkatkan kesedaran kita semua. Cuma saya ingatkan tuan-tuan, di Malaysia ada sedikit tersepit. Naratif awam di Malaysia dikuasai oleh sentimen politik. Kerana yang rajin naikkan konten ni adalah orang yang kemudiannya ada kepentingan dengan politik. Manakala masyarakat awam tak mau naikkan konten kerana tuan-tuan tak merasakan tuan-tuan patut memainkan peranan sebagai narrative player. Menjadikan kita ada sedikit masalah. Yang rajin naikkan konten di Malaysia tentang ekonomi adalah bernaratif politik. Sama ada nak entam kerajaan atau menyokong kerajaan. Menjadikan kelemahan dan ruang lompong yang sangat besar dalam media sosial di kita dalam membentuk naratif awam. Kita tak ramai orang yang mahu berkongsi dan mengambil risiko berdiri sebagai suara masyarakat awam yang bebas daripada ikatan parti politik. Sekiranya naratif ini banyak, lama-kelamaan kita dapat memadamkan naratif politik yang sentiasa mengajar kita bahawa isu ekonomi ini hendaklah ditangani dengan menyokong atau membenci kerajaan. Menjadikan ramai orang kita cuai tanpa menyadari bahawa isu ekonomi ini, naratif yang paling utama adalah menyediakan rakyat untuk membolehkan setiap orang mendapat maklumat untuk menentukan bagaimana mereka bertindak sebagai anggota masyarakat, bukan sebagai penyokong parti politik. Kerana bila datang saja kos sara hidup yang tinggi, ia bukan undi. Bila datang saja tekanan rakyat akan kehilangan pekerjaan, dia tak diselamatkan oleh undi. Dia akan memusnah dan meruntuhkan seorang lelaki yang menjadi bapa hilang kerja, satu keluarga menjadi mangsa. Seorang isteri pula, kalau dia terpaksa menanggung suami yang kehilangan kerja, akan menimbulkan ketegangan rumah tangga. Banyak kemusnahan yang menanti kita, yang orang politik tak dapat selamatkan. Maka selamatkanlah kita dulu dengan menyusun dan memahami bahawa dasar kerajaan hanya 30% membantu kita. 70% adalah mentaliti kita dalam menyediakan diri kita, kalau lelaki sebagai kepala keluarga, ibu sebagai menteri kewangan di rumah, untuk memahami bahawa inilah tanggungjawab yang kita kena mainkan. Okey? Kawan-kawan saya yang berhabis masa menjadi apa saja yang saya sebut sebagai baruh ataupun kaki politik, mereka hidup sebagai kerjaya mereka. Ini bukan kerjaya kita untuk awam, civil society. Itu kerjaya kita sekarang. Kalau kita nak bercakap tentang ekonomi dan perang, kalau kita nak bercakap tentang negara ini, kerjaya kita sekarang adalah membantu rakan-rakan kita dan semua orang yang menjadi warga negara, yang menjadi pengguna, untuk memastikan kewangan mereka dan kehidupan ekonomi mereka terjamin. Dan mereka mendapat maklumat yang cukup tentang risiko yang telah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku. Terima kasih pada tuan-tuan yang mendengar. Saya ucapkan banyak ribuan terima kasih. Walaupun pagi ni adalah 2-3 trafik yang masuk. Kadang-kadang saya tak marah lah. Hari ni saya serius untuk mengingatkan tuan-tuan. Saya tak begitu peduli lah yang nak maki ke nak apa. Cuma saya ingatkan tuan-tuan. 98% daripada yang menyertai trafik saya, yang telah pun bermula dengan isu ekonomi dan perang Iran, adalah trafik yang sangat berkualiti, kerana saya fikir inilah trafik yang menghargai kandungan saya. Setiap tu bila saya start, 5 minit je kita dah capai 5,000. 10 minit kita dah lepas 10,000. Dan selalunya setengah jam kita dah lepas 15,000. Menjadikan saya ada keyakinan yang tinggi. 1, 2, 3 komen bukanlah penentu. Ramai daripada kita memang memerlukan saling menasihati satu sama lain dalam keadaan kita semua tahu bahawa kita sedang melalui masa yang teruk dan kita akan melalui masa yang lebih teruk. Kita ingatkan, apabila kita berpesan tentang teruk dalam keadaan sekarang, bukan bererti kerajaan yang tidak cakap. Bukan bererti kita menyokong pembangkang. Teruk ini adalah teruk realiti dunia. Kerana reset, the great reset berlaku dalam perang ini,
Di mana inilah perang yang pertama. Amerika menyertainya tanpa sekutu. Inilah perang yang pertama. Selat Hormuz yang luasnya hanya 3 kilometer, laluan laut dalam daripada 33 kilometer telah menjejaskan dunia. Tidak ada perang yang mana Tuhan jadikan dunia yang begitu luas untuk manusia mencari rezeki. Okey? Tiba-tiba perang ini mengajar salah satu daripada sumber yang memudahkan manusia hidup dalam zaman yang dipanggil revolusi 3.0, 4.0 berasaskan kepada guna tenaga. Tiba-tiba titik perang ni hanya berlaku dalam 3 km laut dalam daripada 33 km ni. Kerana selama ini 67% bahan-bahan yang menghasilkan baja datang daripada sini, 25% bekalan minyak gas LNG dunia datang ke sini, 20% minyak dunia datang daripada sini. Tak pernah berlaku. Dunia mengatakan Allah ciptakan bumi yang luas. Akhirnya garis 3 km lautan dalam teluk 33 km akan menjadi penentu bagaimana satu great reset, iaitu sekiranya dunia membiarkan Amerika dan juga Israel melaksanakan apa yang dia nak kerana dunia kata tak kena pada kita. Dunia hanya buat surat bantahan, keluarkan kenyataan bantahan yang menjadikan Amerika meninggalkan perang Korea dalam keadaan Korea terbelah dua. Bangsa Korea menanggung permusuhan daripada tahun 52 sampai sekarang, 70 tahun permusuhan. Dengan Korea Utara membangunkan nuklear mengancam kestabilan di laut Asia Timur. Amerika kemudian menjadi pelindung kepada Korea Selatan. Dan Korea Selatan terpaksa menerima puluhan ribu angkatan tentera Amerika di perairan dia. Jepun yang direncatkan sumber ekonomi, sumber ketenteraan dia kerana penyerahan perang pada kalah perang September 1945. Menjadikan Jepun kemudian menempatkan berpuluh-puluh kem Amerika dengan beribu tentera Amerika ada. Mencetuskan rantau yang tidak selamat dengan perang yang dipanggil sebagai perang nuklear. Ketegangan yang menguntungkan Amerika dari segi penjualan senjata setiap kali ketegangan perang berlaku. Keuntungan yang menguntungkan Amerika kerana Jepun dan Korea Selatan adalah negara ekonomi besar yang akhirnya berkiblatkan mereka. Tapi Iran mengatur Great Reset. Hari ini, semua yang selama ini melihat Amerika adalah penentu, kini mula melihat keluar daripada ketentuan Amerika. Itu yang menjadikan perang kali ini ada the Great Reset kerana dia telah mengubah apa yang dipanggil sebagai Amerika yang sangat berkuasa pada Perang Dunia Kedua, kini mula menampakkan bahawa negara ini perlahan-lahan sudah tidak dihormati. Untuk pengetahuan tuan-tuan, saya tak sebut Rusia betul. Saya tak sebut Rusia betul. Maksudnya musuh kini menjadi kawan. Kerana apabila dulu boikot minyak Rusia untuk meruntuhkan ekonomi Rusia kerana dapat bekalan minyak tambahan daripada Asia Barat. Rusia yang dulu dimusuhi kini terpaksa jadi kawan. Itu dipanggil Great Reset. Di mana dua entiti yang bermusuh sejak Soviet Komunis mengekalkan pemusuhan yang ketara walaupun wujud Rusia demokrasi, hari ini terpaksa bercakap satu sama lain. Kerana minyak daripada Rusia adalah alternatif ketika tiada lagi minyak yang dapat dikira sebagai selamat untuk keluar daripada Selat Hormuz. Pembentukan identiti ini bukan kecil, 22 negara. Di mana Jepun dan Korea yang selama ini menjadi pak turut Amerika Syarikat kerana Amerika adalah kononnya pelindung mereka daripada Korea Utara menyertai grup ni. Yang dipanggil sebagai grup 22 negara di luar daripada Amerika Syarikat yang ingin mengadakan rundingan terus dengan Iran bagi memastikan mereka mendapat kemakmuran ekonomi tanpa terlibat dalam apa yang dipanggil sebagai perang. Cuma dia sangat ideal. Kalau perundingan ini berjaya, tetapi perang dilancarkan oleh Amerika menjadikan Selat Hormuz tidak selamat. Kerana negara-negara ini membeli minyak daripada Qatar, daripada Kuwait, Bahrain, UAE, Arab Saudi, Iraq. Ada sebahagian negara ini dalam temu bual yang saya lihat yang ada di Al Jazeera. Temu bual ni dalam Arab. Tapi tuan-tuan boleh tonton sebab dia diterjemahkan. Kalau tuan-tuan nanti free pergi ke YouTube, setiap kali rolling berita tu mereka akan siarkan temu bual sebab ini adalah eksklusif. Di antara wartawan Al Jazeera dan juga Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi. Tuan-tuan akan dapat banyak maklumat mengenai bagaimana kita boleh buat rumusan bahawa perang ini akan panjang. Kerana Abbas Araghchi mengesahkan bahawa serangan ke atas negara-negara jiran akan diperluaskan. Kerana kata dia, mula-mula Iran menyerang kem-kem tentera Amerika. Amerika pindahkan serangan dengan apa? Dia kata dia adalah jet ni tak terbang daripada tanah Arab, bom negara dia. Tapi Amerika letakkan jet pengisi minyak. Bila jet pejuang terbang, jet pengisi minyak ni hantar minyak. Kata Iran ini terlibat. Kerana jet ni walaupun tak digunakan dalam bentuk perang, tapi dia adalah jet minyak. Yang minyak ni dibekalkan kepada jet pejuang perang. Dia gazetkan sebagai benda yang harus dimusnahkan.
Berarti pelabuhan dan lapangan terbang juga menjadi kepentingan kerana ini minyak yang dibekalkan oleh mereka. Kata Abbas Arachi, bila mereka menyerang ke kem-kem tentera Amerika, Amerika pindahkan bilik operasinya di hotel. Jadi Amerika menggunakan perisai awam, hotel orang awam yang sebenarnya tak ramai orang datang melancong ke Asia Barat, dipindah menjadi bilik gerakan tentera Amerika. Daripada situlah bilik gerakannya mengatur perang. Maka kata dia, ini adalah wilayah yang telah pun dianggap sebagai milik Amerika. Diserang. Jadi kata Abbas Arachi, dengan strategi yang sentiasa diubah oleh musuh, mereka akan mengubah strategi mereka. Kerana akhirnya, musuh menyerang negara mereka dengan fasiliti yang disediakan oleh negara-negara tersebut, walaupun fasiliti itu asalnya ada fasiliti awam. Jadi kalau tuan-tuan lihat keadaan serangan yang berlaku hari ini, pendirian Iran yang sangat keras untuk tidak mahu menyerah dalam perang, menunjukkan bahawa Iran bersedia untuk meneruskan perang. Cuma harga minyak turun hari ini kerana Trump semalam telah mengeluarkan satu lagi kenyataan bahawa dia akan menamatkan perang ini. Tetapi saya katakan pada tuan-tuan, harga minyak naik turun ikut mulut Trump. Tapi Trump sentiasa berubah. Sebab sebelum Trump berucap, 12 jam yang saya tengok live tadi, semalam tadi adalah Pete Hegseth punya sidang media siaran langsung. Pete Hegseth masih mengatakan perang akan diteruskan. Mereka menerima sokongan daripada pejuang-pejuang dan tentera Amerika yang berada di atas tanah Arab yang begitu bersemangat untuk menyerang Iran. Berarti akan ada banyak ketidaktentuan. Ketidaktentuan kita kena pegang sebagai prinsip perang tidak berhenti. Bila kita kata prinsip perang tidak berhenti, secara ekonominya kita pegang amat buruk kesan ke atas Malaysia. Baik, kalau perang berhenti, secara prinsipnya dia menjadi sangat buruk. Sangat dan amat ni amat yang paling teruk. Sangat buruk tetap kita akan kena sampai hujung 2026. Bagaimana sangat buruk tu, saya kata saya pegang dia dulu secara general. Besok perang panjang, perang berhenti, kita akan lihat bulan ke bulan. Bagaimana sangat dan amat buruk ini dapat diterjemahkan ke dalam kehidupan harian kita. Kita harap bahawa kesannya adalah minimal walaupun bunyinya langsung tak logik. Kita masih berharap kesannya adalah minimal walaupun bunyinya tak logik. Sebab berharap adalah perkara yang tak logik. Menjadi realistik. Realistik adalah kenaikan harga barang, gangguan terhadap pekerjaan, kau boleh upaya negara bertahan untuk subsidi adalah semakin hari semakin menipis. Kenaikan harga tarif elektrik walaupun TNB punya CEO kata hari buat masa ini. Buat masa ini dia tak sebut. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Berarti buat masa akan datang, kemungkinan tarif akan naik berdasarkan logik bekalan minyak telah naik. Saya ingatkan tuan-tuan, tapi bank selamat. Kerana bank-bank di Malaysia mempunyai asas modal yang kukuh. Ini disahkan oleh JP Morgan, Morgan Chase Bank. Semalam saya, tuan-tuan kalau rajin, tuan-tuan pergi kepada World Market Report. World Finance Report. Supaya tuan-tuan boleh baca yang lebih luas. Sebab saya ambil ni sebagai orang yang nak mudahkan orang awam faham. Okay, saya pergi pada World Market Report, World Finance Report. Saya ambil gambaran, saya jelaskan secara marhain. Kerana semua yang menonton kandungan saya ni, bukan saya boleh menggunakan apa yang dipanggil sebagai dengan terminologi yang kompleks. Jadi saya sebut dengan mudah je. Jadi semua World Economic Report, World Finance Report menjelaskan perbankan di seluruh negara termasuk Malaysia adalah mapan. Jadi jangan risau tentang kedudukan kewangan kerana bank-bank kita memulai nilai kawalan modal yang sangat bagus. Itu je saya boleh jelaskan pada tuan-tuan.